Sekarang ni kita dah berada di pertengahan bulan September 2025. Sudahkah anda menggunakan penghargaan SARA RM100 anda? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, penghargaan SARA RM100. Pasti mungkin ramai yang mengendahkan sahaja RM100 ini. Mungkin bagi mereka tiada keperluan kerana mereka mungkin kehidupan dah selesa, tak memerlukan bantuan daripada kerajaan. Kepada mereka yang memerlukan bantuan yang masih lagi belum menggunakan persoalannya sekarang ini, sudahkah anda menggunakan penghargaan SARA RM100 ini? Pasti mungkin lebih daripada 50% rakyat Malaysia yang berkelaikan telah pun menggunakan penghargaan SARA RM100 ini. Mungkin belum dihabiskan, mungkin masih lagi ada baki, tapi setidak-tidaknya telah pun menggunakannya. Untuk rujukan, penghargaan SARA ini diterima oleh semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas secara individu tanpa mengira latar belakang mereka. Tanpa mengira mereka bekerja ataupun tidak, dan tanpa mengira apakah pekerjaan mereka, berapakah pendapatan sebulan mereka. Mereka CEO, mereka doktor, mereka nurse, mereka pekerja kedai, mereka pekerja buruh, pekerja kilang, menganggur, tidak bekerja, suri rumah, semua ini layak untuk menerima penghargaan SARA RM100 yang telah pun dimasukkan ke dalam MyCard mereka pada 31 hari bulan Ogos 2025. Okay, penggunaan RM100 ini dibenarkan bermula daripada 31 Ogos sehinggalah 31 Disember 2025 nanti. Jadi tak perlu sebenarnya tergesa-gesa untuk menghabiskannya, masih lagi ada masa yang panjang, boleh digunakan sehingga 31 Disember 2025. Dan penggunaannya boleh dilakukan menggunakan MyCard pembayarannya di mana-mana kedai yang disenaraikan, pasar raya yang disenaraikan seperti Maiden, Lotus dan sebagainya. Hanya perlu pergi ke pasar raya tersebut, ambil barangan yang diperbolehkan, iaitu ada 14 kategori barangan, kemudian pergi ke cashier, tunjukkan MyCard anda, akan dilakukan proses verifikasi, kemudian bayaran untuk barangan yang diambil itu akan ditolak daripada MyCard anda itu. Bermakna RM100 yang dah dimasukkan ke dalam MyCard itu akan digunakan untuk membuat bayaran barangan yang anda ambil tersebut. Anda akan dapat resit. Di resit itu akan tertera baki selepas pembayaran dilakukan. Untuk menyemak baki, anda juga boleh pergi ke sara.gov.my. Anda boleh lihat baki terkini dalam MyCard anda itu, tarikh mula program, tarikh berakhirnya program dan sebagainya. Okay, jadi kepada mereka yang merasakan tidak ada keperluan untuk menggunakan RM100 ini, mungkin nasihat admin anda boleh sedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Mungkin ini adalah masa yang sesuai untuk anda bersedekah, membantu rakan-rakan ataupun keluarga, family ataupun orang terdekat dengan anda untuk mendapatkan barangan keperluan asas. Mungkin anda boleh tanya kepada mereka barangan apa yang mereka perlukan. Anda boleh pergi ke pasar raya yang telah pun disenaraikan, beli barang kemudian sedekahkan kepada mereka. Ada juga pasar raya yang telah pun mengambil inisiatif, sebagai contoh Maiden. Anda boleh beli satu box yang berharga RM100, ada barangan keperluan asas dalamnya, ada beberapa option, ada beberapa pilihan. Kemudian setelah beli, anda boleh meminta pihak Maiden untuk menyedekahkan kepada mereka yang memerlukan, atau anda boleh ambil box tersebut. Anda sendiri yang pergi mencari orang yang memerlukan bantuan untuk disedekahkan. Jadi jangan biarkan saja RM100 itu, walaupun anda merasakan anda tidak perlu, anda tidak mahu, kerana mungkin kehidupan anda telah pun selesa. Kerana harus diingatkan, selepas 31 Disember 2025, kalau tidak digunakan amount RM100 dalam MyCard anda itu akan hilang begitu saja, tidak akan digantikan dengan cash ataupun sebagainya. Jadi masih lagi ada masa yang panjang. Mungkin ini adalah masa yang sesuai seperti yang Amy nyatakan sebentar tadi, untuk anda bersedekah RM100 barangan keperluan asas tersebut kepada mereka yang memerlukan. Ramai sebenarnya mereka yang memerlukan di luar sana. Kalau anda tak tahu nak cari di mana mereka yang memerlukan, mungkin anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Nanti kepada siapa-siapa yang memerlukan boleh menghubungi anda untuk mendapatkan info lanjut bagaimana cara untuk mendapatkan barangan keperluan asas tersebut daripada anda. Jadi kepada mereka yang mungkin masih belum menggunakan ataupun dah gunakan tapi masih ada baki, anda boleh semak baki anda seperti dinyatakan sebentar tadi di sara.gov.my. Di situ ada tempat untuk anda menyemak berkaitan dengan kelulusan, untuk anda menyemak berkaitan dengan baki semasa dalam MyCard anda,
tarikh mula program dan tarikh berakhirnya program. Dan untuk rujukan, sedikit informasi bagi mereka yang mungkin masih keliru berkaitan dengan 14 barangan keperluan asas yang anda boleh beli. Antaranya adalah seperti beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi segera, tepung, minuman, bahan perasa, makanan dalam tin, produk penjagaan diri, ubat-ubatan, keperluan sekolah dan barangan kebersihan rumah. Okay, sebenarnya kalau anda pergi ke pasar raya, ada banyak sebenarnya barang-barang yang boleh dibeli. Walaupun 14 kategori tadi terlihat kecil, tetapi sebagai contoh, kalau anda pergi ke Maiden, ke Lotus, anda cari saja barang yang ada label My Kasih. Banyak sebenarnya Amy lihat kalau pergi ke pasar raya, di rak-rak itu telah pun disenaraikan sebagai My Kasih. Jadi option ataupun pilihan itu banyak, terkecuali barangan basah seperti ayam, ikan, yang itu semua, sayur, itu semua tidak boleh dibeli menggunakan SARA ataupun penghargaan SARA ini. Jadi 14 kategori barangan keperluan asas ini adalah sebagai panduan saja. Apabila anda pergi ke pasar raya, anda akan melihat barangan yang lebih banyak sebenarnya pilihan yang wujud di pasar raya untuk membeli di bawah penghargaan SARA ini. Kalau anda ada aplikasi My Kasih, itu lebih mudah sebenarnya apabila di pasar raya. Apabila anda melihat barang yang hendak dibeli, anda boleh scan terlebih dahulu untuk mengetahui barangan tersebut layak ataupun tidak dibeli di bawah penghargaan SARA RM100 ini. Harus diingatkan juga RM100 ini hanya diberikan satu kali saja pada 31 hari bulan Ogos. Selepas itu pada bulan-bulan yang berikutnya tiada lagi bayaran untuk penghargaan SARA. Tetapi bagi mereka yang menerima SARA 2025 setiap bulan itu masih lagi menerima secara bulanan pada 1 hari bulan setiap bulan sehinggalah 1 hari bulan Disember 2025 nanti. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.